Seorang pelajar Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah atau UMPSA didakwa di Mahkamah Session Kuantan pagi tadi atas dua pertuduhan, iaitu memijak Al-Quran dan memuat naik gambar perbuatan itu di media sosial. S. Vigneswaran, 21 tahun, mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Harmi Tamri Muhammad. Pertuduhan pertama melibatkan perbuatan mencemarkan Al-Quran dengan niat untuk mengaibkan agama Islam pada 22 Februari lalu di Taman Seri Mahkota Kuantan. Jika sabit kesalahan, beliau boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda atau kedua-duanya. Bagi pertuduhan kedua, Vigneswaran didakwa mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia kerana memuat naik hantaran jelik di media sosial yang boleh menyakiti hati orang lain. Hukuman maksimum adalah denda sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Pengarah pendakwaan negeri memohon jaminan RM50,000, tetapi mahkamah membenarkan RM5,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin. Tertuduh juga diarahkan melapor diri di Balai Polis Jaya Gading setiap awal bulan. Kes akan disebut semula pada 8 April depan. Dalam pada itu, peguam tertuduh memberitahu keluarga tidak mengetahui sebarang status agama lain yang dikaitkan dengan Vigneswaran.